Jom makan. Ini resipi Mesir. Sup dog. Abang, ini biawak abang. Biawak mau makan ke abang? Damn, what's that, man? Oh my god. Nampak? Ramai tak tahu. Dog ni, kan? Dog ni biawak pasir. Dekat Mesir ni orang makan ni. Biawak pasir ni. Kalau kena kat tokak orang Malaysia tak dapat tu. Kan? Tak selera tengok Tapi kat Mesir ni makan ni halal ni. Halal. Yo. Ya ke halal bang? Kau iya pun halal, nak masak tu buanglah sisik-sisik dia dulu. Ini dengan sisik, dengan kepala. Macam mana nak makan ni ya? Seram kat tengok. Hey, Mr. Ong. Hayah, lu kumah. Apa lu fikir orang Cina semua makan ke? Hayah. Tapi nampak sedap Boleh rasa. Boleh selera kau Dengan sisik dia terkeluar macam tu. Tak selera lah aku tengok. Leman, selera tak tengok? Dia nampak je macam tu pakcik. Tapi ni sedap ni. Sedap. Oh, saya pernah rasa sedap. Lagi-lagi kalau panggang. Lepas tu binatang dog ni mahal tu tak? Ini harga dia boleh cecah puluhan ribu ni. Ini sebab dekat sana dia jadi spesies ancaman. Bukan senang-senang kita nak bunuh dog ni. Tak boleh, kena denda. Susah ni. Kalau dapat makan ni rezeki ni sebenarnya. Lantak lah. Kau nak bayar aku pun aku tak nak makan lah benda ni. Ngarut dah. Macam mana aku boleh selera?